Assalamualaikum. Nak buat poison sales report, apa tu? Poison list kan? Kita pergi pada other reports Lepas tu pergi pada sales. Lain ada poisons. Poison sales ada kalau sudah poison. Ni dia kalau wholesale punya, wholesale book, wholesale poison sales. Wholesale kalau biasa ni kita ni lah poison sales report ni. Lepas tu kita masuklah tarikh bila, start daripada bila ni. Contoh saya ambil lama, jauh sikit lah, 1 bulan. Kita tekan enter, nanti dia keluar reportnya tu. Okey. Ni boleh tu lah, boleh simpan ke, boleh print ke. Kalau dia minta, kita boleh print, dia keluar semua. Nama pelanggan, nama customer kan. Ni macam ni saya tak tunjuk nama lah. Saya sengaja kosong itu apa tu, randomkan nombor nama sebab ada nama sebenar ni. Situ saja. Okey, terima kasih.